Nah, kan? Cantik kan? Suasana kampung betul-betul loh. Bestnya. Nah, kan? Ada pantai sudah di ujung, teman. Jom. Kita ke pantai pula. Jarang-jarang Yep. Habis depan mana pulau berhala. Bobby trip. Booby trip. Booby trip sapi. Satu kalinya jalan semua. Lama sudah nak pergi ke sini. Tapi syukurlah hari ini boleh sampai juga kami di apa nama? Pada mana nak? Pulau Nunuyan. Jadi memang kami rancang nak pergi ke sini. Sebab berhala kami dah pergi Tanjung Aru, kami dah pergi Tanjung Batu, dah pergi. Hanya ini yang kita pergi. Lepas ni insyaAllah kalau ada rezeki kami nak pergi ke Pamaguan, yang lain-lain lagi lah. Ini rumah rehat nih, bukan rumah rehat sajalah. Ini kita boleh memancing di sini. Untuk yang ni boleh datang memancing dengan harga bayaran hanya 40 untuk satu hari satu malam, 24 jam. Tidak termasuk tambang lah, tambang bot tu tidak. Umpan bawa sendiri. Lampu solar disediakan di sini. Hanya RM40 untuk 24 jam. Melalui cerita apa kata orang dengan pak cik yang duduk di bawah pokok tu tadi, dia bagi tahu sini antara ikannya kutambak, anak-anak ikan kerapu, ikan pisang-pisang ada di sini. Jadi siapa yang berminat mancing, yang apa kata nak release tension, boleh datang sini. Kita datang daripada Jalan Batu Tujuh, Sungai Obar tu, ada satu kilang pasir itu yang jalan masuk melalui itu untuk dapatkan bot ke Pulau Nunuyan. Jadi suasananya sini. Ini kampung Pulau Nunuyan. Okay. Kita boleh juga tu dengan pengusaha bot di sini. Untuk kita pulang tu kita boleh tumpang ada orang untuk minta dihantar pun boleh. Sebab salah satu ini tarikan untuk memancing lah orang-orang yang kaki pancing tu boleh datang sini. Ni. Pemandangan sana Taman Harmoni. Itu pula ni Kampung Forest, Kampung Sim-Sim. Sana pula Pulau Berhala. Pemandangan daripada ni lah Kampung Pulau Nunuyan. Tapi ini RM40 24 jam. Nih. Okey, kita berada di pantai sudah sekarang ni. Jadi pantainya dia daripada Selekoh tu tadi. Dia sebenarnya boleh datang sini untuk piknik boleh. Keadaan pantai ni pun boleh tahan lah, tidaklah terlampau kotor. Hanya ada sampah jugalah, biasalah. Plastik botol begini memang ada. Tapi kalau nak bawa anak bini, keluarga untuk piknik di sini pun boleh. Sebab tambang pun tak mahal. Jadi depan ni ada kebun kelapa ni, dia ada macam satu kawasan yang apa boleh pasang kemah apa semua dan boleh mandi di sinilah. Ni. Jadi kita teruskan sampai ke sana sebab kita pun tak tahu sampai sini sajalah kita akan naik ke atas balik ikut jalan kampung ni. Kita ikut jalan ni, kebun ni. Kita tak ikut yang sebelah sana tadi. Kita ikut sini sudah. Di tepi pantai ikut sini. Saya ikut saja ni. Tak tahulah kalau ini boleh tembus lagi ke mana. Kita pun dah habis ni sebenarnya. Habis sudah. Sinilah kita. Habis sudah. Kali kebun kelapa. Ya. Kotor lah kebun kelapa. Jadi kita pusing.
ke sebelah kampung tu lagi, baru kita ke tempat yang tadi yang ada satu kita punya follower kita di di Facebook tu. Dia tempah datang ke rumah. Damai rasanya di kampung, suasana kampung begini. Ya, sekarang ini kita melalui kuburan yang kita bagi nampak tadi tu. Jadi kita bukan kampung sebelah, ke bahagian sebelah kampung ni. Sebab tadi kita di belakang ni, belakang sinilah. Ni. Tadi kita di sana. Lepas tu kita ke tepi laut tu tadi, video yang tadi tu. Lepas tu baru kita pusing balik tepi kuburan tu. Sana pula arah tujuan kita, ke kampung yang di sebelah, sebalik pulau ya. Ini. Macam masih luas lagi tanah di kawasan pulau ni. Sebab orang kampung pulau ni dia lebih kepada di tepi tepi pantai itu dia punya rumah. Tanah di darat ni dia free kosong beginilah. Tu ada masjid di situ. Oh, ni tanah perkuburan juga ni. Ada macam tiga tanah perkuburan, tiga tempat. Sana ada masjid. Okay, sana masjid, ada tanah perkuburan sini. Atau sekolah dekat mana belum nampak lagi. Klinik sudah ada tadi. Okay, kita pergi ke sana pula.